dan ketika itu juga mula berlakunya al-jahiliyatul ula, jahiliyah yang pertama. Antara yang dihurai oleh para ulama tafsir, iaitu mereka mula mendedahkan, tuan-tuan tengok jahiliyah yang pertama dalam Quran ni, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian berhias-hias menampilkan diri dengan jahiliyah yang pertama, seperti jahiliyah yang pertama, bukan zaman Rasulullah, sebelum tu. Iaitulah antaranya ialah penampilan wanita mereka kepala tutup tetapi ditayangkan di bahagian depan. Kalau yang macam tu Allah Ta'ala panggil jahiliyah ula. Kalau hak macam hari ni, nak panggil apa ni? Hak macam hari ni punya orang perempuan, sebahagian wanita, sebahagian besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil.